Ehem. Ni lapar babe, mai makan. Aku nak makan nasi Nasi apa nasi goreng semalam. Wah, ini mesti dah sejuk ni. Nasi goreng semalam kan dah basi. Tapi kalau nak try okey juga. Okey lah bang. Nasi goreng semalam satu bang. Boleh Okey, boleh. Nasi goreng semalam. Nasi goreng semalam. Yang pasti boleh makan, jangan basi Boleh. Okey, terima kasih. Okey, nasi goreng semalam. Macam-macam menu sekarang ni kan. Nasi goreng sombong lah, nasi goreng macam-macam. Aku jumpa ini nasi goreng semalam. Adakah nasi tu basi? Adakah nasi tu sejuk? Tak tahulah, kita makan nanti. Aku suka dah tengok benda yang pelik-pelik, aku akan makan. Nasi goreng semalam. Tapi aku cuba juga tadi minta nasi goreng yang esok punya, dia kata tak ada pula. Ni dia. Nasi goreng semalam katanya. Panas lah. Kalau semalam punya, kalau ikutkan dah sejuk. Tapi ni panas, mungkin dia perangat kot. Dia panaskan semula. Tak apa, kita makan. Bismillah. Aku memilih di ruangan meja terbuka. Ataupun orang kampung aku cakap open air. Allah, kenapa ni? Memang menjadi kebiasaan aku dengan wife. Kami makan malam sebelum maghrib. Okey, boleh makan. Kena pada selera. Nasi goreng semalam. Di restoran mana ni? Dekat mana ni? Di Puncak Alam. Nasi goreng semalam di Puncak Alam. Apa nama kedai? Berhadapan dengan masjid Puncak Alam.